Tanam padi tepi rumah je boleh dapat 4 kali tuaian setahun. So inilah Aki yang berada di Lenggong Perak. Daripada Masjid Kota Tampan Lenggong Perak ni, korang boleh waste sahaja Aki Gallery. So daripada sini memang nampak Aki Gallery macam ni. Masuk ke sebuah kampung diberi nama Kampung Cepok dan akan nampak sebuah masjid lama, masjid kedua selepas Masjid Agong Sultan Melaka. Lepas pada tu korang akan sampai ke Aki Gallery ni. Sebab apa aku kena datang kat sini? Korang akan merasai seperti berada di rumah Melayu lama dulu. Ada macam-macam barang dekat rumah Aki Gallery ni, dan Aki tanam padi di tepi rumah sahaja. Sebab tu aku datang ke sini dan tengok sendiri macam mana hasil tuaian padi yang dibuat oleh Aki. Okey, standard biasa 1000 biji padi ni biasa antara 26 hingga 29 gram. Variety lah. Biasanya kalau MR 269 dia punya 1000 biji ni dalam 26 hingga 29 gram. Ni jadi kita nak timbang yang di Lenggong ni Tok Aki punya, kalau kita dapat lebih daripada 30, alhamdulillah lah, maknanya ada peningkatan hasil tu. Jadi boleh datang ke Aki Gallery terletak di Lenggong Perak. Jom kita belajar dan mengenang kembali sejarah dan jati diri orang Melayu yang dulunya sangat padu.